Aku terlupa. Ya, Aku kan bapak aku cakap nak ulang balik ke tak kan. Sebab boleh pilih betul ulang. boleh. Okey. Saya nak ulang ke tak sebab basic tu nak belajar balik. Basic penting kan. Cakap ayah kau dah lepas pergi je lah. Cakap aku pergi. Kelakar dia tu. And bila habis tahun ke-8 tu berapa orang tinggal? Malaysia tahun ke-8 tu sebab dia combine tau. Okay. Oh, so Faham dia tak? makin sikit, so kelas tu jadi kecil-kecil. Alif Ba Jim Dal tadi tu dia akan masuk je kelas 4 akan jadi satu kelas je. Oh. Sebab kelas makin lama makin besar. Faham. So sampai kelas 8 kelas 7 sebab kita orang 7 je. Itu tak 8. Okey. Kenapa? Ada benda yang tak belajar ke ataupun dia dah belajar banyak terus? Sebab dia percepatkan. Macam ustaz tu dia bacakan. Sebab macam mana okay, kalau kelas 7 kan Sunan Sitahan, Sunan Sitah ada Bukhari Muslim semua tu. Contohnya Bukhari Muslim, Ibnu Majah semua kan. Dia kebanyakan hadis tu kan lebih kurang ada yang sama, banyak yang sama. Okay. So banyak ustaz yang dia baca cepat-cepat je. So mana yang perlu je dia akan explain lah. Tapi baca. Cumanya mana hadis yang perlu diinterpret kan, perlu di tafsir kan, dia akan bagi tahu lah macam tu. Aku rasa kalau kat Malaysia macam Kuala Bujuk dia ada Sahih Bukhari awal dengan Bukhari Thani. So tahun pertama tu Bukhari awal, yang tahun kedua Bukhari Thani. Tapi kita ni dua-dua terus. Macam tu.